Dia bukan siapa-siapa yang istimewa, dia bukan usahawan berjaya, bukan anak orang berada, dan bukan juga seorang yang hidup dengan kemewahan. Sebaliknya, dia hanyalah seorang graduan biasa yang baru sahaja mula bekerja dengan gaji kasar Rp3,500, yang selepas semua potongan wajib seperti KWSP dan SOCISO hanya meninggalkan sekitar Rp3,000 untuk dia gunakan bagi membayar sewa, makan, bil telefon, minyak kenderaan dan sedikit kiriman kepada ibu bapa di kampung. Itulah sahaja ruang kewangan yang dia ada untuk menjalani sebulan hidup. Pada malam itu, ketika kepenatan mula meresap ke seluruh tubuhnya dan otaknya hanya mahu melarikan diri seketika daripada tekanan rutin yang sama setiap hari, dia membuka aplikasi membeli belah yang sudah menjadi sebahagian daripada hidup kebanyakan anak muda hari ini, dan disitulah matanya terpaku pada sepasang kasut yang selama ini hanya dia lihat dipakai oleh rakan-rakan sekerjanya di pejabat. Kasut yang membuatkan seseorang nampak lebih yakin, lebih kemas, dan seolah-olah lebih berjaya daripada realiti sebenar mereka. Harga kasut itu 300, satu angka yang sebenarnya tidaklah terlalu besar jika dilihat secara berasingan, tetapi bagi seseorang yang hidup dari gaji ke gaji, angka itu mewakili satu pilihan antara keselesaan hari ini dan keselamatan esok, antara kepuasan sesaat dan kestabilan jangka panjang, dan dia tahu secara logik bahawa dia tidak sepatutnya membelinya kerana dalam akaunnya pada waktu itu hanya ada sekitar 600 yang perlu bertahan sehingga hujung bulan. Namun sebelum dia sempat menutup aplikasi itu dan kembali kepada realiti yang membosankan, satu ayat kecil muncul di bawah harga tersebut, satu ayat yang kini telah menjadi antara frasa paling berkuasa dalam dunia kewangan moden: buy now, pay later, dengan tawaran yang kelihatan terlalu baik untuk ditolak. Bayar hanya Rp100 sebulan selama 3 bulan, tanpa faedah, tanpa rasa bersalah, dan tanpa perlu mengeluarkan wang tunai sekarang. Pada saat jari dia menyentuh butang itu, dia sebenarnya bukan sekadar membeli sepasang kasut, tetapi sedang membuat satu komitmen kecil yang perlahan-lahan akan mengikat sebahagian daripada masa depan kewangannya. Walaupun pada ketika itu, dia masih merasakan bahawa semuanya berada di bawah kawalan, kerana Rp100 sebulan kelihatan seperti jumlah yang kecil, jumlah yang tidak akan memberi kesan besar kepada hidupnya. Di sinilah sebenarnya dunia kewangan moden bermula, bukan dengan angka besar, bukan dengan pinjaman rumah atau kereta, tetapi dengan keputusan-keputusan kecil yang dibuat dalam keadaan penat, bosan dan terpengaruh oleh ilusi mampu yang dicipta oleh teknologi dan algoritma. Buy Now Pay Later atau BNPL bukanlah sekadar satu ciri dalam aplikasi membeli belah. Sebaliknya, ia adalah satu sistem kewangan baharu yang direka khusus untuk menghilangkan semua halangan psikologi yang selama ini membuatkan manusia berfikir 2 kali sebelum berbelanja. Kerana dalam dunia BNPL, anda tidak lagi perlu bertanya kepada diri sendiri sama ada anda mampu membayar sesuatu secara penuh. Anda hanya perlu bertanya sama ada anda mampu membayar ansuran bulan ini. Sistem ini berkembang dengan sangat pantas di Malaysia kerana ia datang pada masa yang tepat ketika kos sara hidup meningkat lebih cepat daripada gaji, ketika generasi muda semakin sukar untuk menyimpan wang, dan ketika akses kepada kredit tradisional seperti kad kredit dan pinjaman peribadi semakin ketat. Lalu BNPL muncul sebagai jalan pintas yang kelihatan selamat dan tidak menyakitkan. Dalam tempoh hanya 2 tahun, jumlah transaksi BNPL di Malaysia melonjak daripada puluhan juta kepada lebih 100 juta dengan nilai berbilion ringgit, bukan kerana rakyat tiba-tiba menjadi boros, tetapi kerana sistem ini membenarkan mereka membeli hari ini dengan duit esok.
dan dalam keadaan ekonomi yang semakin menekan, membeli dengan duit esok terasa seperti satu penyelamat. Namun di sebalik semua kemudahan ini, terdapat satu realiti yang jarang dibincangkan, iaitu bagaimana BNPL mengubah cara otak manusia berfikir tentang hutang, kerana apabila sesuatu bayaran dipecahkan kepada ansuran kecil, ia tidak lagi dirasakan sebagai hutang. Sebaliknya, ia dirasakan sebagai perbelanjaan biasa yang tidak membawa beban emosi, walaupun secara teknikalnya ia tetap merupakan komitmen kewangan yang mengikat. Apabila seseorang mula menggunakan BNPL untuk satu pembelian, kemudian dua, kemudian tiga, setiap komitmen kecil itu akan berkumpul menjadi satu struktur kewangan yang kompleks dan sukar untuk dilihat secara keseluruhan, sehingga pada satu hari nanti, apabila gaji masuk ke dalam akaun dan separuh daripadanya sudah pun diperuntukkan untuk pelbagai ansuran, barulah seseorang itu mula tertanya-tanya mengapa dia berasa terperangkap, walaupun dia tidak pernah merasa seperti berhutang secara besar-besaran. Inilah yang menjadikan BNPL begitu berbahaya, bukan kerana ia mengenakan faedah yang tinggi atau kerana ia menggunakan taktik paksaan, tetapi kerana ia beroperasi dalam senyap, memotong sedikit demi sedikit daripada aliran tunai seseorang tanpa mencetuskan sebarang alarm yang jelas, sehinggalah ruang kewangan itu menjadi terlalu sempit untuk bernafas. Kerajaan Malaysia akhirnya menyedari potensi risiko ini. Sebab itulah wujudnya Consumer Credit Act 2025 yang bertujuan untuk membawa semua penyedia BNPL di bawah satu rangka kerja kawal selia yang lebih ketat, supaya setiap transaksi, setiap bayaran dan setiap kelewatan akan direkodkan dan dinilai, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memastikan bahawa sistem ini tidak berkembang tanpa kawalan, sehingga merosakkan generasi yang sepatutnya membina masa depan mereka. Apabila BNPL mula menjadi sebahagian daripada profil kredit seseorang, setiap keputusan kecil hari ini akan memberi kesan kepada peluang kewangan esok, termasuk keupayaan untuk mendapatkan pinjaman rumah, membeli kereta atau memulakan perniagaan. Dan ini menjadikan setiap klik pada butang Buy Now Pay Later sebagai satu keputusan yang jauh lebih berat daripada yang kelihatan di permukaan. Namun, walaupun dengan semua risiko ini, BNPL tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif, kerana bagi ramai orang yang tidak mempunyai akses kepada kredit tradisional, ia adalah satu-satunya cara untuk menangani kecemasan, membeli keperluan asas, atau mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam pinjaman haram yang jauh lebih berbahaya. Dan dalam konteks ini, BNPL boleh menjadi alat yang sangat berguna jika digunakan dengan kesedaran dan disiplin. Masalah sebenar bukanlah pada sistem itu sendiri, tetapi pada bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem tersebut, kerana kita hidup dalam ekonomi yang menjual rasa mampu lebih daripada kemampuan sebenar, dan apabila rasa mampu itu terlalu mudah diperoleh, ia boleh mengaburi pertimbangan rasional dan membawa kepada keputusan yang merugikan dalam jangka panjang. Setiap ansuran, walaupun kecil, adalah sebahagian daripada masa depan, dan apabila terlalu banyak bahagian kecil itu digabungkan, ia boleh membentuk satu beban yang besar, sehingga seseorang itu akhirnya menyedari bahawa dia telah menukar kebebasan kewangannya dengan keselesaan sementara tanpa pernah benar-benar membuat pilihan itu secara sedar. Pada akhirnya, soalan yang patut kita tanyakan kepada diri sendiri bukanlah sama ada BNPL itu baik atau buruk, tetapi sama ada kita memahami apa yang sedang kita lakukan apabila kita menekan butang yang kelihatan begitu tidak berbahaya itu, kerana dalam dunia kewangan moden, perbezaan antara mengawal hidup kita
dan membiarkan sistem mengawal kita seringkali hanya sejauh satu klik sahaja.